Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, saya bersama dengan Cik Haryani Kamilan, penulis buku Bling Book. Ya, betul. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya Allah, comel ya. Awet muda dan saya sungguh bertuah kerana dia berada di kawasan saya. Waktu kawasan saya. Kan? Kita sekarang di Melaka First. H ingin mengalukan kedatangan terima kasih Cik Haryani di Melaka ni. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Ya, mana lagi? Melaka lah. Melaka lah kan. Ya, Cik Haryani daripada mana? Saya dari Johor Bahru. Asal Johor Bahru juga? Johor Bahru, Skudai Johor. Skudai Johor. Ya, betul. Umur berapa kalau boleh kongsi lah? Tua dah 45 tahun. Muda. Awet muda. Sebaya. Sebaya. Dia sebaya jadi muda lah. Ya, betul. Cik Haryani daripada Bling Book. Ya, betul. Dah berapa lama? Saya dengan Bling Book saya join dah dari tahun 2016 sehingga buku tu kesian dia. Pegang sehingga hari ni alamak dah kena buat kiraan matematik lah daripada 2016 sehingga hari ni lah. Apa tu dekat hampir 10 tahun jugalah bersama dengan Bling Book. Alhamdulillah. Alright. So ni antara baru 3 buku ke atau banyak lagi? Saya sebenarnya ada 19 buah buku. 19 buah tapi buku. ada dengan publisher lain dan hari ni saya berada di sekitar Tengkera kan. Jadi kita nak promote buku-buku saya bersama dengan Bling Book. Dengan Bling Book saya ada 6 buah buku. 6 buah buku ni antaranya? Dan 3 buah buku yang berada di meja jualan hari ni lah. Kenapa buat 3 je? Kerana lagi 3 tu tak boleh sasarkan kepada kanak-kanak ke? Dia sedang dalam proses ulang cetak. Gitu ulang cetak maknanya banyak permintaan di situ. Tentulah. Antaranya genre buku untuk di dalam Bling Book, genre jenis apa? Kalau saya bersama dengan Bling Book, saya menulis genre thriller, dan juga ada juga akademik. Contohnya macam ni antara buku terbaru saya, Budak Tak Suka Subjek Bahasa Melayu. Dalam buku ni walaupun dia tak suka, tapi kita nak galakkan budak-budak ni supaya dia suka kepada subjek bahasa Melayu. Tapi kita ingatkan BTS seperti budak tak suka. Budak takut subjek. Budak takut subjek. Budak takut subjek. Ingatkan BTS yang Korea tu. Tapi